Mak Esa hoi, tahulah kereta lama. Takkanlah ada bunyi tikus dalam kereta kau ni Mak Esa. Korang tengok dia punya tikus bunyi macam mana Tengok ni, nampak ni. Ni kelas kan. Apalah naik ikan macam ni Mak Esa hoi. Agaklah sampai bunyi. Ada tikus. Malu tau geng-geng ikan tahu. Kalau tahu macam ni tahu Mak Esa. Aku memang tak boleh benda-benda macam ni. Ni, guna STP, standard tapi power tau. STP, standard tapi power. Ini aku beli dekat Mr. DIY. Nampak? Mr. DIY je. Dalam RM12 lebih sikit macam tu lah. Gunakan spray ni. Spraykan yang dalam ni lah. Dekat sub dia ni sikit. Spray tu. Spray lebih sikit pun tak apa. Sebab yang ini aku ambil dia ada grease dan dia ada cleaner sekali. Senang kerja aku. Mak Esa tengok ni hasilnya ni. Oi, nampak? Ni baru betul naik ikan naik tekan lembut. Lalang ni pintu ni sikit. Boleh je spray sikit. Pintu ni bagi lancar. Korang bolehlah guna dekat kereta korang yang mana kereta-kereta yang dah berumur sikit tu, yang dah ada bunyi tikus tu. Spray kat sini sikit. Spray sikit. Okay. STP standard tapi power. Kereta korang bunyi-bunyi macam tikus juga. Kalau bunyi, buat ni dulu. Standard tapi power. Guna ni untuk ensel-ensel pintu ke apa ke. Semoga bermanfaat. Okay. Video ni marem.